Okay geng, aku dah sampai Kasem untuk ni lah, inspection kereta. Kita tunggu dia lah apa apa komen tentang ni geng-geng sale ni, tengok macam mana. Aku nak keluar jap. Cuaca panas geng. Aku tengok perak panas. Dekat Rawang panas kat Rawang. Oh, panas tu. Memang panas. Hari ni kita ada kereta biji nak jual kecil. Tengok. Tunggu bila hujan bang kan? Habis. Oh, ya. Kita apa? Jom bagi bilik ujung. Bilik ujung. Oh, sejuk geng. Ada aircon cantik ni ah. Aircon dia. Oh, cantik. Ya, tu juga aku nak. Tengok kereta berapa dah ambil. Banyak benda kita nak jual. Nak settlekan hutang lagi. Agak pening pada sikit lah. Memang agak tua sikit lah. Aku tak tahu lah berapa dah ambil. Kalau ikut kita tengok dekat marketplace atau dekat Mudah. Paling tinggi kereta aku ni dia ambil dalam tak 10,000, 11,000 dia ambil. Dan gantung tengoklah sebab tengok apa yang rosak kan. Aku tu cakap ada dua rosak, ada sama ada lock pintu dengan radio. Itu memang rosak lah, tak ada apa-apa kan, sebab kereta lama dekat 10 tahun. Tapi kalau ikut kan sayang nak jual kereta aku, memang sayang lah. Kereta dia banyak kenangan daripada kereta tu aku beli tahun 2017 sampai aku kahwin dengan isteri aku. Kereta tu banyak biasa lah. Banyak biasa dengan aku. Aku cakap, oi, aku tak sampai hati nak jual betul. Memang tak sampai hati nak jual kereta. Tapi dia biasa kan, bila zaman Anwar Ibrahim jadi PM ni, lepas tu dia pula handle Menteri Kewangan bagi aku. Teruk lah. Memang teruk. Berbeza dengan pemimpin dulu. Pemimpin dulu pun teruk juga, teruk. Aku tak nak fikir memang teruk, tapi zaman Anwar itu memang teruk lah. Dari segi kewangan aku pun terpaksa jual kereta aku. Nak bayar hutang-hutang yang kena kutip balik ni. Aku cakap memang tak ada common sense tu. Memang tak ada common sense. Ini bukan pasal politik Ini tak ada guna pasal politik. Kereta aku masuk kereta aku. Kereta aku masuk dah. Aku tak tahu apa ni nak buat. Kalau aku dapat value tinggi pun dapat 11 pun jadilah, dapat 11 sebab aku nak bayar hutang tu, hutang belajar aku lagi. Ada masalah hutang belajar yang Anwar minta memang tak ada common sense. Kalau ikut kereta aku ni, bulan 10 dah habis bayar. Bulan 10 dah habis. Lepas tu aku kena ni yang settle sakit bagi kereta aku ni bila aku dapat duit tu, hutang belajar yang aku nak settle, hutang baki kereta aku nak habis, aku nak bayar kat 3,000 lebih dari aku. Harap tak ada penalti lah, harap. Bagi aku sedih lah. Memang sedih nak kereta. Sedih bagi aku. Aku macam peralat tu. Kereta ni banyak kenangan. Memang banyak kenangan. Tapi macam mana kan, zaman Anwar memang keras. Sumpah keras. Tak ada guna pasal isu politik Jangan salah faham. Tak ada guna pasal isu politik. Tapi zaman memang keras lah. Dia punya pentadbiran dia dari segi sistem memang keras. Tak pasal-pasal aku kena jual kereta aku. Tak pasal-pasal. Kalau kau dah banyak jasa dengan aku kan, lebih kurang 9 tahun, 10 tahun. Tak banyak jasa aku macam-macam benda. Aku dah merantau dengan kereta ni, berjalan. Daripada anak aku yang first, sampai sekarang anak aku yang lahir ni. Sampai sekarang. Nombor 2 ni. Memang tak cakap apa lah. Tu lah, ada budak lah tu, tengah special ada budak. Tengah testing. Buka pintu apa semua. Biasalah. Kereta, bila kita nak jual dekat orang atau jual dekat sesebuah syarikat kereta, mereka akan uji kaji tu. Uji kaji dari segi macam-macam lagi lah. Uji kaji tu, uji kaji ni, macam inspection je lah. Lepas dah habis inspection, boleh bawa balik. Boleh. Lepas tu tunggulah sama ada, kalau tak silap aku proses dalam masa sehari proses ataupun 2 hari macam tu. Paling cepat sehari lah,
Saya tu kita boleh tahu berapa harga dia. Proses sebab dia kita tak kawasan lama pun. Memang tak kawasan lama sebab yalah mungkin dia buat jualan kat sales lain, kita tak tahu. Tu yang orang kata dia macam cepat. Cakap apa kan. Jadi abang aku tu saja buat dekat custom. Dia kata jalan pilihan terakhir kalau nak jual kereta custom. Tengok berapa market value kan. Paling tinggi 11, tak 11, 10. Aku rasa lah market value Saga ni aku pakai. Kalau kau kata kalau aku tak jual kereta aku ni, surat mahkamah kata dengan aku, nampak tak? Punyalah kejam zaman pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang kejam. Jujur aku cakap. Zaman-zaman Muhyiddin, zaman-zaman Ismail Sabri tu pun ada teruk tu, tapi tak seteruk yang aku rasa sekarang ni. Teruk. Memang terpaksa jual kereta. Terpaksa. Aku dah cakap nak pakai duit kan. Kalau aku tak selesai hutang tu, dah naik mahkamah. Satu hal lagi, tak ada orang kata tak ada timah rasa. Dah cuba deal dengan pegawai tu, memang tak ada timah rasa langsung. Tak buat apa cakap. Jadi aku pun rasa macam ralat lah, timah ralat. Macam aku cakap video aku sebelum ni, dunia ni kotor. Memang kotor dengan sistem teruk. Tapi tu ayat macam mana kan. Nak tak nak kita kena hadap lah. Dunia yang penuh cabaran ni. Kena pula pentadbiran sekarang memang teruk lah. Saya cakap apa lah. Sayang pun. Nak jual kereta semua sayang. Lepas aku dah jual kereta, aku dah tak ada apa lagi dah. Tinggal motor lah, maknanya aku tinggal. Motor, lepas tu harapkan kereta rumah aku lah. Rumah aku ada kereta juga. Jadi kereta Azia. Lepas ni harap kereta dia lah ni. Nak harap kereta pagi. Dah siapa nak harap lah. Dan tak tahu lah, insyaAllah kalau ada rezeki akan datang, mana dah tahu kan ada kereta lain ke apa kan yang baru keluar, insyaAllah. Mudah-mudahan korang doa aku supaya rezeki aku yang lancar semua. Korang doa siapa yang tengok video aku, doakanlah perjalanan hidup aku sebab yalah semua suka teruk kan, semua teruk. Dengan sistem kerja tempat aku memang teruk, memang teruk lah. Kalau cakap apa, memang dunia ni memang kejam, dunia kotor. Memang tak nak cakap apa. Susah nak cakap memang selabut lah. Tengok. Okay guys, setakat saja video aku untuk kali ni. Aku tak nak cakap apa bila kalau aku cakap lama kan jadi sedih. Dia dah tengok kereta kan. Yang banyak biasa lah, aku pun sedih. Okay lagi, setakat saja video aku untuk kali ni. InsyaAllah ada rezeki lain, InsyaAllah ada video akan datang. Aku akan update video kita gini ya. Ni selama ni aku buat dalam video pasal pendapat aku dengan pandangan. Hari kita buat video kat luar pula. Buat vlog kat luar pasal nak jual kereta dekat custom lah. Kalau kau nak jual kereta, kau cari custom. Kau boleh cari custom yang berdekatan kau dah. Aku kat Rawang. Kampung aku di Rawang. Walaupun aku duduk Perak, tak apa. Tapi kampung aku di Rawang. Abang aku suggest buat buat inspection dekat Rawang. Sekurang-kurang boleh lepak rumah dia kan. Okay, tak apa, itu lah. Okay guys, setakat saja video aku untuk kali ini. Dan insyaAllah kalau ada video-video yang lain, aku akan upload. Dan kepada penonton semua, terima kasih support channel aku. Dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum.